Bahkan sapu khuf ni masih berterusan hukumnya, tidak mansukh. Imam Bukhari kata, Musa bin Uqbah kata, akhbarani Abu Nadhr anna Aba Salamah, dan seterusnya. Akhbarahu anna Sa'dan. Ini orang panggil mutaba'ah dalam istilah hadis ni. Imam Bukhari mari Musa bin Uqbah ni juga ambil daripada Abu Nadhr. Hak datah tu Amar bin Al-Harith. Imam Bukhari ambil daripada Asbagh bin Al-Faraj Al-Misri, daripada Ibnu Wahab. Dia kata Amar bin Al-Harith ambil daripada Abu Nadhr. Ni dia kata Musa bin Uqbah ambil daripada Abu Nadhr. Abu Nadhr ni ambil daripada Abu Salamah. Itulah juga dia cerita bahawa Sa'ad rayak ke dia. Faqala Umar li Abdullah. Begitulah seterusnya. Tetapi lafaz hadis itu tidak sama. Cuma makna dia sama. Sebab itu dia kata nahwahu. Nahwahu tu menunjukkan lafaz hadis yang dikemukakan oleh Musa bin Uqbah ni tidak sama, tapi makna dia sama. Orang panggil dia telah meriwayatkan hadis ini mengikut makna dia, berdasarkan makna dia. Situ kita tahu nahwahu sebutir tu. Kalau dia kata mithlahu, maknanya lafaz dia tu sama. Lafaz dia tu sama. So, yang keduanya, ini orang panggil riwayat secara mudzakarah. Sebab apa? Imam Bukhari kata waqala Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah kata. Dia tidak kata haddatsana atau haddatsani Musa bin Uqbah, dia tak kata gitu. Dia kata Musa kata. Maknanya Musa kata ni dalam keadaan biasa gini, tidak rasmi untuk menyampaikan hadis tu kepada Imam Bukhari. Tapi dalam keadaan buah-buah benda lain, bila-bila tu dia sebut benda ni. Tidak khusus nak menyampaikan hadis ni, dia sebut kepada Imam Bukhari. Benda hak lagu tu pun Imam Bukhari suka. Tu cara kaedah dia. Bila dia kata waqala tu, maknanya gitulah. Dia tidak kata haddatsana. Kedudukannya lebih rendah nak banding daripada haddatsana tu. Lebih rendah. Tapi Imam Bukhari ambil juga. Ambil pun dengan penuh amanah. Dia royak. Ni dia ambil secara mudzakarah, orang panggil. Secara mudzakarah. Bukan secara tahdits. Secara tahdits. Tapi lepas tu apa faedah hak mai? Lebih menguatkan. Dia menguatkan. Imam Bukhari tidak jadikan hak ni sebagai asas. Kalau hak asas tak boleh hak muzakarah ni. Hak asas dia kena haddatsana gitu. Itu hak asas dia. Itu orang panggil hadis usul. Adapun hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari secara muzakarah ni, itu bukan dalam usul, itu dalam mutaba'at dia. Mutaba'at ni kalau rendah sikit syarat dia pun tak apa. Itu kaedah dia. Dan moga kita baca kan ni kena royak dah juga kan. Tak apalah kalau tak masuk dalam kepala apa tu, sebahagiannya. Tapi kepada orang yang ngaji tu dia berasa penting hak tu. Ini semua untuk menguatkan saja. Lepas tu riwayat daripada Urwah bin Mughirah, daripada ayah dia Mughirah bin Syu'bah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah keluar untuk qada hajat dia. Mughirah pun tunggu, dia bawa bekah air. Ni khidmat sahabat ni kepada Nabi. Nabi pergi mana-mana dia bawa air. Lepas bila Nabi selesai menunaikan hajat dia pun cuah air. Nabi SAW ambil air semaya dan dia sapu kaki. Ini peristiwa ni dalam perang Tabuk, semasa pergi perang Tabuk. Mana perang Tabuk ni pada tahun yang ke-9, lewat dah lah, lepas pada turun ayat Maidah tu dah. Menunjukkan sapu khuf ni boleh. Dan sampai ke peringkat akhir Nabi SAW sapu khuf lagi, walaupun ini dalam perjalanan kan, dalam perjalanan. Dan menunjukkan sahabat-sahabat ni hormat sangat kepada Nabi SAW. Dia khidmat, bukan seorang yang khidmat, masing-masing nak khidmat. Kalau mana ada peluang tu, macam sini Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni kalau sini amarah benar lah. Dia nganyi, dia kata Mughirah bin Syu'bah ni menikah 2,000 orang bini dia, katanya. Dia nguduh kawan ni. Tapi pelawak ni pun kalau terlajak sangat jadi tawar juga dah. Jadi tawar juga, mana orang nak terima.
Ni orang setara ni molek ni khidmat kepada Nabi baik, merendah diri. Lepas tu dalam peristiwa apa ni Hudaibiyah apa tu, peristiwa di Hudaibiyah, orang kafir mari duduk nganyi kan, pegang janggut Nabi, Urwah bin Mas'ud, dia pedai atas kepala, terbaik buat gitu lah ni, pedai. Ni murid ni lah, mana sayang ke Nabi, jaga melindungi Nabi tu siapa setara tu orangnya. Tapi pasal apa? Dia marah pasal dia duduk alik Muawiyah. Tu je. Padahal dia tidak terlibat dalam perang Jamal, perang Siffin, dia tak sah. Dia tidak terlibat. Tapi sokong Muawiyah tak boleh. Padahal dia tidak terlibat dalam perang saudara, tak sah dia. Juruhnya orang tu. Setara tu pun jadi tak boleh. Kadang-kadang orang ni kes politik ni pun sensitif juga kan. Kes politik ni pun sensitif juga. Sepatutnya janganlah campur siapa kau dalam sangat. Boleh juga sekat-sekat luar gitulah, jangan dalam sangat. Sebab bahaya. Bahaya. Itu hak Mughirah. Seterusnya riwayat daripada Ja'far bin Amr bin Umayyah Ad-Damri, bahawa ayahnya, yang ni Ammar tu lah, menceritakan kepadanya sesungguhnya dia telah melihat Nabi SAW sapu khuf. Yang orang lain pula. Mana Imam Bukhari nak ayat bukan seorang dua sahabat ni yang ayat Nabi SAW ni sapu khuf, bukan seorang dua. Kecuali kita ketepikan semua tu tak secara, boleh ya. Tak akan lagu tu. Sedangkan Quran hadis pun kita terima daripada orang ni juga. Kalau kita kata ni tak betul, dia rekod. Kalau kita kata dia rekod lah, seperti yang kata, lagi berat lah. Sebab apa? Jadi kita akan ragu lah habis agama ni. Sebab apa? Quran agama tu dia bening lah juga, akan ragu juga. Bapa tidak ragu. Wataba'ahu, Imam Bukhari kata dia telah di apa ni, Harb bin Shaddad dan Aban menjadi mutabi' kepadanya dalam meriwayatkan daripada Yahya. Ini kan Imam Bukhari haddatsana tu dia ambil daripada Abu Nu'aim, Abu Nu'aim ambil daripada Syaiban, Syaiban ambil daripada Yahya. Imam Bukhari nak ayatnya bukan Syaiban tu saja ambil daripada Yahya-nya. Orang lain ada lagi, dua orang lagi ambil hadis ni daripada Yahya, iaitu Harb bin Shaddad dan Aban bin Yahya. Tujuan dia mutaba'ah lagu ni, dia sokong ni nak menguatkan hadis ni lah, nak menguatkan hadis ini. Seterusnya riwayat daripada Ja'far bin Amr bin Umayyah juga tadi, daripada ayahnya. Daripada ayahnya. Dia kata saya melihat Nabi SAW menyapu serban dia dan khufnya. Ma'mar menjadi mutabi' kepadanya dalam meriwayatkannya daripada Yahya, daripada Abi Salamah, daripada Ammar, katanya saya telah melihat Nabi SAW dan seterusnya lah, makna sapu serban dia dan kedua khufnya. Jadi di sini timbul masalah yang lain pula. Sapu serban ni boleh ke tidak? Sapu serban, sapu atas serban, tak sapu kepala, boleh ke tidak? Sebelum pada ni Imam Bukhari sudah menyatakan pendapat dia beberapa kali bahawa kepala ni kena sapu. Kena sapu tu pula sedikit gitu tak boleh, kena sapu semua. Supaya Imam Malik lah, pendapat dia dalam hal ni serupa dengan Imam Malik. Kalau kita tengok pada hadis ni nampak berat benar tu. Sapu serban, tak sebut sapu kepala. Usahakan sapu semua kepala. Sikit pun dah sapu serban. Pada nak lagu mana? Apa maksud Imam Bukhari nak ayat? Apa maksud Imam Bukhari nak ayat? Kepada Imam Syafi'i, apa orang yang sependapat dengan dia, Imam Abu Hanifah, tak apa lepas dia. Tapi kepada
Imam Bukhari ni masalah.